Pernah tak anda terfikir, cara kita mendidik anak-anak kita sekarang ni, adakah ia benar-benar dapat sediakan mereka untuk masa depan? Hari ini, kita akan kupas satu revolusi yang sedang berlaku dalam bidik darjah kita dan kenapa ianya sangat-sangat penting. Inilah persoalan utamanya. Cuba bayangkan sekejap, kanak-kanak yang lahir hari ini, ada kemungkinan besar akan melihat tahun 2100. Jadi, persoalannya, adakah sistem pendidikan kita sekarang, yang kebanyakannya kita warisi dari zaman dahulu, mampu untuk sediakan mereka untuk dunia yang kita sendiri pun tak dapat nak bayangkan? Jadi, untuk menjawab soalan tadi, kita kena faham dulu siapa sebenarnya yang sedang kita ajar. Jom kita kenali generasi masa depan yang tak lama lagi akan mula masuk ke sekolah-sekolah kita. Okey, perkenalkan, generasi Beta. Mereka ni adalah generasi pertama yang akan membesar sepenuhnya dikelilingi oleh kecerdasan buatan atau AI, automasi dan macam-macam lagi teknologi canggih. Dan mereka akan mula bersekolah tak lama lagi, sekitar tahun 2028. Ini bukan lagi cerita science fiction tau, ini adalah realiti yang dah ada depan mata kita. Cuba kita lihat evolusi ni. Ramai pendidik kita hari ini datang dari era baby boomer atau generasi X, di mana cara belajar tu sangat berpusatkan guru dan agak tradisional. Tapi, pelajar kita sekarang adalah generasi Z dan Alpha. Mereka ni membesar dengan belajar sendiri, guna internet, buat kerja kumpulan secara digital. Nampak tak jurang pengalaman tu? Inilah cabaran utama dalam pendidikan moden kita. Jadi, macam mana kita nak rapatkan jurang generasi ni? Jawapannya bukan setakat tambah lebih banyak gadget, tapi kita kena guna teknologi tu sebagai satu jambatan, satu cara untuk sambungkan cara kita mengajar dengan cara mereka belajar. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan asasnya dulu. Menurut UNESCO, teknologi maklumat ni bukan sekadar pasal komputer. Ia sebenarnya satu bidang yang luas yang merangkumi cara kita urus dan proses maklumat dan juga interaksi antara maklumat tu dengan kita, manusia. Petikan ni memang tepat kena pada sasaran. Matlamat utama teknologi dalam pendidikan ni bukan untuk hiburan semata-mata, tapi ia adalah untuk mengubah lautan maklumat yang ada di luar sana tu menjadi pengetahuan, sesuatu yang betul-betul melekat dan berguna untuk pelajar. Tapi sudah tentulah teknologi ni macam pedang dua mata kan? Ia memang beri kita akses maklumat yang luar biasa banyaknya, tapi pada masa yang sama, ia boleh buat kita lemas dalam maklumat dan yang lebih membimbangkan, ia boleh melebarkan lagi jurang digital. Sebab itulah kita perlukan satu rangka kerja yang jelas untuk pandu kita. Dan rangka kerja yang kita perlukan tu sebenarnya dah pun wujud. Ia dikenali sebagai Piawaian ISTE yang dibangunkan oleh International Society for Technology in Education. Senang cerita, ia macam satu panduan yang diiktiraf di seluruh dunia untuk kita manfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan cara yang betul. 765%. Besar nombor tu kan? Itulah purata peningkatan penggunaan alatan teknologi pendidikan kat sekolah dalam 6 tahun kebelakangan ni. Pertumbuhannya sangat-sangat pesat. Jadi, kalau tak ada panduan atau piawaian yang jelas, kita mungkin akan membazir sumber dan sia-siakan potensi teknologi itu sendiri. Apa yang bagusnya pasal ISTE ini, ia sediakan panduan untuk semua orang dalam ekosistem pendidikan. Bukan untuk pelajar je, tapi ada untuk guru, untuk pemimpin sekolah dan juga untuk para jurulatih yang bantu cikgu-cikgu. Pendek kata, ia satu pendekatan yang menyeluruh. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling kritikal. Kita bukan nak cakap pasal alatan atau perisian lagi dah, tapi kita nak cakap pasal perubahan peranan yang paling asas sekali, iaitu peranan pelajar dan juga guru. Ini adalah perubahan yang paling besar. Pelajar bukan lagi macam bekas kosong yang hanya tunggu untuk diisi dengan maklumat. Tapi sekarang, mereka adalah pencipta yang aktif, yang membina pengetahuan mereka sendiri. Peranan pertama yang ditekankan oleh ISTE ialah pelajar diberdayakan. Maksudnya, pelajar tu sendiri yang tetapkan matlamat belajar mereka, pilih alatan yang sesuai dan secara aktif pantau kemajuan sendiri, macam nahkoda untuk kapal pembelajaran mereka sendiri. Seterusnya, pelajar menjadi pereka bentuk inovatif. Mereka bukan lagi sekadar hafal fakta untuk lulus peperiksaan, sebaliknya, mereka guna teknologi untuk selesaikan masalah yang betul-betul wujud. Contohnya, mereka cipta satu prototip aplikasi untuk bantu komuniti atau reka bentuk satu penyelesaian untuk masalah alam sekitar. Mereka mencipta bukan sekadar mengulang.
Dan yang terakhir, mereka menjadi kolaborator global. Dinding bilik darjah bukan lagi sempadan. Dengan alatan digital, pelajar boleh bekerjasama dengan kawan-kawan dari negara lain atau bertanya terus kepada pakar dari serata dunia. Ini membawa perspektif yang jauh lebih luas ke dalam pembelajaran mereka. Nah, selari dengan perubahan pelajar tadi, peranan guru pun mesti berubah. Daripada menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di dalam kelas, guru kini bertindak sebagai seorang pemudah cara atau facilitator yang membimbing proses pembelajaran itu. Peranan pertama seorang guru moden ni mungkin akan buat anda terkejut sikit. Menurut ISTE, ia adalah sebagai seorang pelajar. Ya, betul. Dalam dunia yang sentiasa berubah ni, guru yang terbaik adalah guru yang komited untuk terus belajar, sentiasa meneroka teknologi baharu dan sentiasa menambah baik cara pengajaran mereka. Sebagai seorang facilitator, guru bukan lagi hanya mengajar dari depan kelas. Sebaliknya, mereka bentuk pengalaman pembelajaran tu. Mereka ibarat seorang arkitek yang membina satu persekitaran di mana pelajar boleh meneroka dan membina pengetahuan mereka sendiri. Dan akhir sekali peranan guru sebagai penganalisis. Teknologi pendidikan ni boleh kumpul banyak data tentang kemajuan pelajar. Jadi guru moden akan gunakan data ni untuk faham keperluan setiap pelajar, berikan sokongan yang lebih tepat dan jadikan pengalaman pembelajaran tu lebih peribadi untuk semua. Jadi bila kita dah lihat semua perubahan peranan ni, mari kita simpulkan apa maknanya untuk masa depan pendidikan kita semua. Inilah inti partinya. Transformasi ini bukan lagi satu pilihan, tapi satu kemestian. Generasi baharu perlukan pendekatan yang baharu. Teknologi pula bukan sekadar alat, ia adalah pemangkin yang mencetuskan perubahan ni. Dan piawaian ISTE pula sediakan kita peta jalan. Paling penting, peranan pelajar dan guru wajib berubah. Pada akhirnya, transformasi ini tak akan berlaku dengan sendirinya. Ia bermula dengan kita semua, pendidik, ibu bapa, pelajar dan pemimpin. Jadi persoalannya bukan lagi perlu ke kita berubah, tapi bagaimana kita nak berubah. Jadi, apakah satu langkah kecil yang boleh anda ambil hari ini untuk jadi sebahagian daripada perubahan yang penting ni? Fikir-fikirkanlah.